HWA LOONG Hualong Motor. Korang, racun motosikal untuk mengenai Yamaha Y16 Daksu. Untuk condition, kalau korang boleh tengok, memang cun dari segi cover set dan part-part semua kami dah siap restock. Untuk motor ni dikeluarkan pada tahun 2021 dan yang paling penting hanya ada satu owner saja. Untuk enjin motor ni, cc dia 155cc sesuai untuk daily use. Ada fuel injection dan full tank dia 5.4 liter sesuai untuk ride jauh. Sesuai untuk semua golongan usia, yang paling penting pandai bawa clutch tangan. Tayar depan belakang 80% masih lagi boleh guna. Untuk motor ni memang limited sebab apa? Daksu ni dah stop production weh. Untuk mileage pun rendah je guys. Jom kita dengar bunyi enjin dia. Ngam ke? Tak ngam. Dah sembang pasal motor kan? Masih kau nak tahu pasal harga pula kan? Untuk Y16 Daksu ni, korang nak beli loan boleh, beli tunai pun boleh. Cepat, kalau berminat boleh tekan Apply Now di bawah sekarang. Cari brum-brum, cari Ira.